Ini ada sebuah motor Honda Fit. Masalah dia tak mau hidup. Kita cuba ya. Kita dengar dia punya full pump ada bunyi. Okey, kita cuba start. Okey dah. Ada ya. Okey, tak hidup. Kita check fuse. Kita on kunci ni. Okey. Okey, fuse masuk. Fuse tak putus. Kuat apa? Ada api. Okey, switch. Minyak ada. Masuk balik. Okey. Kalau nak keluarkan tekan ni, tekan tarik. Okey, dah masuk balik. Kita kena buka ini. Dia duduk kat sini lah. So buka ni. Kita tinggal ada skru ni. Sini. Kena tanggalkan skru ni. Ini lagi. 1, 2. Baru kita boleh buka ni, tengok dia punya karburator apa tu. Ada masalah tu. Minyak masuk, api ada tapi tak mau hidup. Okey, kita check pula dia punya nozzle, injector nozzle ni. Cabut ni. Tengok minyak ada depan. Minyak tak ada ni. Cuba start. Payah. Payah dia boleh bergerak. Minyak ada masuk. Kita cek compression. Compression macam tak ada. Compression dia kurang. Mungkin dia punya piston dia, blok dia dah hanyut. Okey, motor ni fuse okey semua. Api masuk. Sebab pula ada percikan. Injector nozzle ada spray. Yang masalah motor ni adalah kompresor tak ada. Sebab itu dia tak mau hidup Kita dah cuba starter, dia macam loose.
dilus. Nah, dia longgar je. Jadi kita cek dia punya suction ni. Di sini kita boleh cek suction juga lah. Dan sini kita cuba starter. Hisapan pun tak ada di sini ni. Dia masalah masalah clock compression tak ada, sebab sini tak ada suction. Okay. Ni makin ada dot ni, so kita buka ni tensioner rantai. Okey, ni rantai plastik. Kita perlu ini boleh tangkap. So, kita buka ni, buka 4 skru ni. Kita tengok minyak wah, okey, tak bocor. Mungkin gasket ni bocor. Gasket bocor. Sebab di sini ada macam minyak. Gasket bocor. Tengok apa tu. Pula okey. Fit. Aduh, apa sebab? Hidup. Okey. Masalah motor ni compression kurang sebab dia punya piston dia boleh lepas ke bawah. Yang hitam ni pembakaran lepas ke bawah. Kita tukar ring, piston ring dah makan lah maknanya. Kita cuba tukar piston ring dan pasang balik, insyaAllah boleh ni. Masalah motor ni tak mau hidup adalah hilang compression disebabkan piston ring dah makan. Okey. Ni kita buka ini.
cantik begini nih, tapi compression tak ada. Kita cuci je lah. Oke. Sini ada clearance sikit. Ada clearance sikit. Kita letak ori ya. Oke. Kita dah cuci tu. Gas sikit. Taruh minyak sikit di sini. Minyak lubrik.
Ini ke atas ya. Tekan ya. Goncang-goncang sikit dia boleh masuk lah. Sini ada tanda ni. Sini pergi T. Sini ada T ya. Itu. Itu huruf T. Ini dia ada 2 garisan lah. Ini F, ini T. So T tu straight dekat sini. Nampak ya. Okey, 2 garisan ya, garisan T. Garisan T. Straight dekat anak panah tu. Okey. Ini piston top. Tengok piston top. Nanti yang depan saya tunjuk bahagian camshaft. Ini crankshaft dengan magnet. Alright, kita pasang depan. Okey. Ini kedudukan dia macam ni. Dia straight line ni. Straight line bawah pun straight 2 tu. Titik dekat depan. Titik dekat depan. Okey, skru. Ini skru 2. Okey. Harap boleh tangkap lah ya. Macam tu kedudukan dia. Okey. Terus sikit. Kita masukkan head dia. Okey. Ya. Ini depan. Ini ada garisan. Ada garisan bawah. Ada garisan atas bawah. Dot dekat depan. Dot. Okey. Sini ada clearance. Bawah ada clearance. Dia injak. Okey, saya dah masuk tensioner rantai di kelabu ya. Okey. Ni tensioner rantai ni. Kita buka ni. Pusing bahagian dalam Dia macam screwdriver kecil. Macam ni kan. Dia pusing bahagian dalam. Dia boleh kendurkan rantai dia. Jangan paksa dia. Buka ni ada macam screwdriver, awak pusing. Tadi saya tak dapat tunjuk lupa nak tunjuk. Okey, sekarang saya dah start. Saya rasa sini dia ada vacuum. Pada asalnya dia tak ada vacuum. Sini rasa dia ada hisapan. Hisapan ni. Kalau tak ada hisapan dia memang tak mau hidup lah. Dia bunyi pun puk. Dia dah compression dah tinggi lah. Dia punya starter ni ada masalah juga Dia macam jam. Dia tak ada tendangan. Okey. Dia punya compression kita dapat dengar bunyi tak. Kalau dulu dia tak bunyi. So kita kena buka ni. Starter jam. Buka ni. Semua buka. Okay. Kita dah pasang ni. Dia punya ni kita jangan tutup dulu lah. Kita nak tengok minyak keluar tak. So kita boleh boleh kita on. Bunyi ada. Kita try start lah. Lepas tu kita tengok minyak tu ya. Minyak enjin naik tak.
ada keluar tadi ya. Okay, minyak. Minyak dah jatuh nitik. So kita tutup ni. Tutup dia punya cap ni. Ni cap ni ya. Tutup ni. Sini kita taruh silicone gasket. Kat sini. Kat situ tu. Sentak balik lah. Okey, alhamdulillah kita dapat siapkan ni. Jadi punca dia tak mau start adalah dia loose compression.